Di sini jua memori tercipta. Setiap permulaan pasti ada pengakhiran, dan setiap perjalanan yang bermakna akan ditinggalkan dalam 1000 kenangan. Hari ini kita menutup satu lembaran perjalanan kerjaya yang panjang, penuh warna-warni dan penuh inspirasi. Bermula dari satu titik kecil, beliau melangkah dengan penuh dedikasi. Dengan prinsip yang teguh dan kepimpinan yang tenang, beliau membina bukan sahaja kejayaan organisasi, tetapi juga kepercayaan dan hormat dari segenap lapisan warga kerja. Beliau adalah guru, sahabat dan penasihat yang sentiasa bersedia membimbing, menegur dengan hikmah dan menyokong dengan ikhlas. Setiap langkahnya memberi makna, setiap kata-katanya menjadi pedoman, dan setiap keputusannya penuh pertimbangan. Kini saat yang dinantikan itu pun tiba. Detik untuk melepaskan tanggungjawab dan menjemput ketenangan dalam fasa kehidupan yang baru. Kami percaya meskipun Tuan tidak lagi bersama kami dalam urusan harian, namun nilai yang Tuan tinggalkan akan terus hidup dalam budaya kerja kami. Tuan telah membina asas yang kukuh dan kami akan terus menyambung legasi itu dengan rasa hormat dan penuh semangat. Persaraan bukanlah pengakhiran, tetapi sebuah permulaan baru untuk menikmati hidup yang lebih santai, lebih damai dan lebih bermakna. Bunga Tanjung di atas para, harum mewangi di waktu pagi. Selamat jalan, selamat bersara, jasa Tuan tetap di hati. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang budi kami tak terbayar, hanya doa pengganti diri. Pulang merpati ke sarang lama, terbang tinggi menjulang awan. Tuan pergi tinggalkan nama sebagai pemimpin penuh budiman. Jika tersilap sepanjang bicara, maaf dipohon sepenuh jiwa. Semoga bahagia hidup bersara, diberi Tuhan rahmat dan usia. Selamat bersara Teknologi Haji Kamaluddin bin Daud, Timbalan Ketua Pengarah Governance, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community.